kerajaan pertimbangkan untuk allowance suri rumah kepada mereka yang bekerja sebagai suri rumah. Sebenarnya suri rumah pun satu pekerjaan profesional. Apakah yang Mohd Menteri bersetuju sebagai menyokong idea tadi? Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih. Menanti lelaki menyokong YB. Itu saja. Terima kasih. Ya, tapi terima kasihlah semua rakan-rakan ahli yang berhormat yang wanita. Menyahut Speaker Menteri, boleh sikit? Saya bolehlah, tapi ini mewakili soalan lelaki satu dalam pun Dewan belum ni. habis. Okeylah, saya biarkan saya last waktu. Menyahut apa yang Datuk Speaker sebut, kami lelaki tidak ada masalah untuk wanita pergi ke tempat yang sepatutnya asalkan tempat itu sesuai dan kena dengan kemampuan mereka. Sedikit cadangan kepada Yang Berhormat Menteri, mungkin boleh cadangkan, ada wanita ni yang berkerjaya, ada yang tidak berkerjaya. Contohnya wanita yang jadi suri rumah. Mereka ni terpaksa duduk di rumah, jaga anak, membesarkan anak. Apa kata kalau demi mengiktiraf wanita ni juga, kerajaan pertimbangkan untuk allowance suri rumah kepada mereka yang bekerja sebagai suri rumah. Sebenarnya suri rumah pun satu pekerjaan profesional. Apakah yang Mohd Menteri bersetuju sebagai menyokong idea tadi? Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya saya pernah memberi ceramah ini mengenai unpaid care work. Ya, yang wanita ni biar kerja kat rumah tapi tak ada gaji. Suami pun tak bagi gaji, apatah lagi kalau kerajaan nak ni. Tapi ini saya percaya pihak kerajaan juga sedang melihatlah ke dalam hal ini supaya kita dapat memberi macam allowance kah. Ini saya memang setuju. Cuma itulah saya akan mengharapkan ini bagi pihak kami akan sentiasa menyuarakan bagi pihak wanita. Dan jangan lupa ada isteri di rumah tu bagilah allowance kepada dia. Banyak kerja dia siang malam sampai tak tidur dia. Okey. Terima kasih Yang Berhormat. Saya nak sambung lagi yang tadi idealnya usaha Tuan Ketua